Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera, #Tim JPN Melaka. Pada hari ini saya ingin berkongsi sebuah resensi buku yang bagi saya sangat menarik dan membuka minda yang bertajuk Mindset: The New Psychology of Success. Yang menariknya, buku ini merupakan buku edisi bahasa Melayu yang baru sahaja diterbitkan pada 26 November 2024. Ia memaparkan terjemahan hasil kerja Hazira binti Cik Saib daripada karya asal penulis tersohor Dr. Carol S. Dweck. Buku ini setebal 320 muka surat memfokuskan kepada cara kita belajar bagaimana kita nak mengoptimumkan potensi diri kita yang sebenarnya. Fokus pada buku ini, dia memaklumkan kepada kita minda manusia terbagi kepada dua, iaitu fixed mindset dan juga growth mindset. Bagi individu yang mempunyai fixed mindset, mereka berpendapat bahawa kecerdasan bakat itu adalah statik, yang wujud sejak lahir, maksudnya tidak boleh diubah, dan mereka juga tidak akan cuba berusaha untuk mengubah diri mereka. Berbeza dengan growth mindset, individu yang mempunyai growth mindset ini percaya bahawa kemampuan mereka boleh dikembangkan melalui usaha yang berterusan dan mereka juga tidak mudah berputus asa. Mereka juga menyukai cabaran dan melihat kegagalan itu merupakan sebagai satu titik permulaan untuk mereka belajar benda baru dan percaya bahawa potensi seseorang itu tidak mempunyai batasan. Pengajaran utama pada buku ini, yang pertama, ia memfokuskan kepada proses dan latihan yang berterusan. Kita tidak boleh selesa dengan jawatan kita, sebaliknya kita kena ambil inisiatif untuk belajar benda baru. Pengajaran yang kedua adalah menjadikan kesilapan sebagai sesi postmortem yang objektif. Bagi pekerja yang mempunyai fixed mindset, mereka akan menyembunyikan kesilapan ataupun menuding jari dan memberi alasan apabila melakukan kesilapan. Berbeza dengan individu yang mempunyai growth mindset yang mana mereka akan melakukan postmortem untuk menjadikan projek tersebut lebih berjaya pada masa yang akan datang. Pengajaran yang ketiga, kita menggunakan kuasa belum semasa diberi tugasan baru. Konsep utama dia menukarkan perspektif negatif apabila berdepan dengan kesukaran. Kita katakan kepada minda kita apabila diberi tugasan, kita jangan katakan kita tidak tahu buat, tetapi kita tukarkan kepada saya belum tahu buat tugasan ini, kerana ia akan memberikan kesan kepada psikologi kita yang memberi isyarat kepada otak bahawa tidak mengapa jika kita tidak tahu, tapi kita masih boleh belajar perkara tersebut. Pengajaran yang keempat, kita memberi maklum balas berdasarkan strategi dan usaha. Elakkan memuji bakat dan kecerdasan. Contohnya, awak memang genius siapkan kerja ini. Kesannya staf akan takut untuk mengambil cabaran baru pada masa akan datang. Mereka risau kalau mereka gagal, mereka dilabel sebagai tidak genius. Sebaliknya, kita kena mengamalkan memuji usaha dan proses. Contohnya, saya bangga dengan usaha dan strategi awak. Kesannya akan membina daya tahan dan menggalakkan staf bekerja keras tanpa takut kepada kesilapan. Pengajaran yang kelima adalah ubah perasaan terancam kepada peluang mentorship. Jika ada rakan-rakan kita yang berjaya, kita ambil peluang untuk belajar apakah tips-tips daripada mereka. Buang rasa ego, supaya kita boleh menjadi lebih baik. Dan kesimpulan daripada buku ini adalah, yang pertama, bakat bukanlah penamat. Memiliki bakat semula jadi adalah satu kelebihan, tapi ianya tidak menjamin kejayaan jika tidak disertakan dengan usaha. Yang kedua, kegagalan sebagai satu batu loncatan. Jangan jadikan kegagalan sebagai kelemahan, tetapi
Ianya adalah proses maklum balas supaya kita dapat memperbaiki pada masa akan datang dan tidak mengulangi kesilapan yang sama. Yang ketiga, kuasa transformasi menyeluruh. Aplikasi growth mindset ini tidak terhad kepada dunia pekerjaan, tapi boleh juga diaplikasikan dalam kehidupan harian kita, termasuk dalam hubungan membina keluarga. Yang terakhir, perkembangan melalui kuasa belum. Okey, kejayaan bukanlah eksklusif untuk orang yang bersifat genius, tetapi adalah gabungan daripada hasil individu yang mempunyai ketekunan dan keberanian untuk mengakui kelemahan dan seterusnya membaiki diri untuk menjadi lebih baik. Baiklah, sekian saja. Terima kasih daripada saya.